سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ محمد الفضالي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والإجماع dan bermula ijma' mun'aqidun terjadi ia ala hazan nasabi di atas ini titih baris. Ala hazan nasab di atas titih baris ini ila Adnan sehinggalah kepada datuk Nabi yang ke-20 Adnan. Itu ijma'. Adapun kemudian daripada Adnan walaisa fima dan tidak sabit dan tidak pada barang yakni pada nasab. Tu nasab lah. Tidak ada pada barang pada nasab ba'dahu kemudian daripada Adnan ila Adam kepada tu ada tak ada tariqun sahihun, tak ada jalan yang sahih. Tak ada jalan yang sahih. Tak ada riwayat yang sahihah yang menyabitkan nasab keturunan Nabi kemudian daripada Adnan sampailah kepada tu ada. Dia ada puluh-puluh lagi situ dah. Puluh-puluh datuk lagi. Nak sampai tu ada dah. Baik. Tengok dalam qala Ibnu Dihyah. Berkata Ibnu Dihyah ajma'al ulama'u telah sepakat oleh ulama ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman tasabah sesungguhnya terbangsa ia ila Adnan. Sesungguhnya terbangsa ia dah kepada Adnan. Walam yatajawazhu dan Nabi tak pernah melampaui akan dia akan Adnan. Bila Nabi sebut titih baris dia, Nabi sebut setakat Adnan. Nabi tak pernah melampaui. Dia tak pernah lakoh Adnan. Sampailah kepada tu ada. Qauluhu wa laysa fi ma ba'dahu ila adab ila akh. Ai lima waqa'a fihi kerana barang yang berlaku padanya pada fihi tu kelik kepada fima ba'dahu. Kerana barang yang berlaku padanya pada nasab yang kemudian daripada Adnan tu. Fihi ai fima ba'dahu. Gapo ma waqa'a minal aqwali al mukhtalifati al mutabayyinati. Daripada beberapa pendapat yang berbagai-bagai. Yang berbeza-beza, yang bermacam-macam. Wa qad zakara al-Iraqi dan sesungguhnya telah menyebut oleh Zainuddin Abdul Rahim al-Iraqi as-sahhaha yang paling sahih. Di antara pendapat yang berbagai-bagai itu Zainuddin Abdul Rahim al-Iraqi telah menyebut yang paling sahih. As-sahhaha min al-aqwal. Al-aqwal sebut fi alfiyatis sirah.
Dalam mata syair, dalam nazam dia lah. Dalam nazam 1000 bait. Yang membicarakan sirah Nabi. As-sirah an-nabawiyah. Nak baca ke? Kita ngaji dulu baba baca. Wa hasiluhu. Dan bermula hasilnya. Kesimpulannya. Wa hasiluhu hasilu ma zakarahu. Al-Iraqi anna Adnan bin Uddin. Adnan bin Uddin bidhammil hamzah wa tasydidid dal. Uddin tu pula anak bagi Udadin, bin Udadin, bidhammil hamzah wa fathid dal al-ula. Udadin bin Muqawwam, bidhammil mim wa fathil wawil musyaddadah. Muqawwam bin Nahur, bin Nahura, bihain muhmalah. Nahura bin Tairah, boko yang musanna fauqiyah fatahtiyah. Tairah bin Tairahin, bin Tairah, bi musannatin fauqiyah fatahtiyah, fara'in maftuhatin, fahain muhmalatin. Wazan Ja'far, ayalah Tairah. Wazan Ja'far. Wa yuqalu Tarah. Dan dikatakan juga Tarah. Bukan Tairah, Tarah. Bi alifin. Baca dengan alif badala tahtiyah gatiyah. Ya titik 2 di bawah. Tairah bin Ya'rub. Bin Ya'rub bi fathil ya wa sukunil ain al-muhmalah wa dhammir ra wa bil ba al-muwahhadah. Ya'rub bin Yashjub. Bin Yashjub. Yashjub bi fathil ya wa sukunil shin al-mu'jamah. Shin bertitik wa dhammir jim wa bil ba al-muwahhadah. Yashjub bin Nabitin, bin Nabit. Ada dah sayang kita pondok dulu nama Nabit. Nabit. Binunin fa alifin fa ba'in muwahhadatin maksuratin fa musannatin fauqiyah. Nabi bin Ismail, bertemu Nabi Ismail. Berapa orang tu? Daripada Adnan, bukan daripada Abdullah tu dah. Daripada Adnan tu jauh dah. Bin Ismail. Ismail bin Ibrahim. Bin Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim Al-Khalil bin Tarah. Bin Tarah. Bi musannatin fauqiyah fa alifin fara'in maftuhatin fahain muhmalatin kama fil fathi. Sebagaimana sabit dalam Fathil Bari. Wa fi khatti ba'dihim, dan sabit pada setengah tulisan mereka itu i'jamuha. Ha bertitik, mana kha lah, kha bertitik. I'jamuha. I'jamu. Wa hadza ghairu nahuril mari. Sifat bagi nahur. Nahur bin Syaruh. Bin Syaruh. Baca dengan syin mu'jamah. Fa alifin fara' madmumah. Fawawin sakinah. Faha'in mu'jamah. Kaza dhabatahu ba'dul huffaz. Wa dhabatahul an-Nawawi bil muhlatain. Baca dengan muhlatain. Sing lah, sing tanpa titik. Jadi saruh, bukan syara'. Bukan mu'jamah dak. Bisin. Bisin al-muhmalatain. Apa cuma muhmalatain ni? Dalal mu'jamatain ni.
Bukan saruh, dak saruh. Saruh. Maknanya sing dengan ha. Dia jadi saruh. Bukan syaruh. Jadi saruh. Bukan malataini badalal mu'jamataini. Wa qala ba'duhum saruh. Tu dia. Wa qala ba'duhum saruh bil ghain al mu'jamah. Akhiruhu bukan akhiruhu serta sing tak ada titik. Saru. Saru wa sukunir ra wa dhammil ghain al mu'jamah awil ain. Ar'u. Awil ain al muhmalah. Arghu ataupun ar'u. Ar'u. Baik. Ibnu bin Falah. Bin Falah. Bifa'in fa'alifin falamin maftuhah. Betul. Faha'in mu'jamatin. Falah. Bukan falah tak, falah. Kama qalahu An-Nawawi. Falah bin Aibar bi fathil ain al-muhmalah wa sukunil musannatit tahtiyah wa fathil ba' al-muwahhadah wa yuqalu lahu abar. Kat tu. Wa yuqalu lahu abar bi alifin badalat tahtiyah. Badalat tahtiyah. Qala ba'duhum huwa abar ni sayyiduna Hudaukil. Tak boleh baris. Sayyiduna Hud. Kerana rapat dek. Takut nama Nabi lain. Sayyiduna Hud. Waktu baca tak boleh baris dia dah. Mudah ya. Huwa sayyiduna Hud. Wa qila innahu Falah. Orang tu lah. Falah kat sana ni. Kata setengah dapat. Qala Suhaili anit Tabarani wa ra'aitu anna baina Falah wa Aibar aban. Antara Falah dan Aibar, kata Suhailinya, aku telah melihat ada seorang pok lagi. Antara Falah dan Aibar tu. Tapi sini tak ada ke? Falah pakai bin Aibar lalu. Tapi Suhaili kata antara Falah dan Aibar tu ada pok seorang lagi. Namanya Qainan. Khilaf dah. Khilaf riwayat lah. Falah wa Aibar. Antara Falah dan Aibar tu ada aban. Ismuhu Qainan. Namanya Qainan. Bi fathil qaf wa sukunit tahtiyah wa binunain bainahuma alifun. Wa bi lafzi ba'dihim qainun. Setengah lafaz. Setengah lafaznya qainun, bukan qainan dengan waw. Binunain ni tu wawawin. Qainan anak Syalah. Anak Syalah. Bisyai mu'jamah fa alifin fala min maftuhah fa ha'in mu'jamah kama qalahu An-Nawawi. Syalah bin Arfahsyaz. Bahaya. Bukan logat kita dah ni. Arfahsyaz. Bi fathil hamzah wa sukunir ra wa fathil fa wa sukunil ha. Fah syaz al-mu'jamah wa fathil shin al-mu'jamah aidan wa bizali mu'jamah akhirahu kama qalahu An-Nawawi. Barangkali ini dalam kitab Tahzib Asma' wa Sifat. Imam Nawawi ada kitab Tahzib Asma' wa Sifat 3 jilid. Wa yuqalu anfakhshaz. Anfakhshaz. Ada kha ha. Kha deh. Bahasa ni ha. Wa sukunul kha ko sukunul ha. Kha. Kha ya. Biar dia ra dengan nun bezanya.
Tak ada ha. Lepas tu kata setengah wa'al fakhsyaz. Nun hatu leh. Hatu leh pula akhir sekali. Leh bin nun awil lam. Ialah badal ra. Tu. Zada sahibul ghurar. Telah menambah oleh tuan kita al-ghurar. Dia tambah ada salarat lagi. Al-fashkhaz. Al-fakhsyaz. Tak ada kha. Al-fashkhaz lalu dah. Al-fashkhaz bil lam. Ma'a taqdimis shin alal kha. Kok tu. Tak apalah. Al-fashkhaz anak bagi Sam. Anak Sam. Sam bin Nuh tu. Sampai situ dah. Bisini muhmalah fa alifin fa mimi mukhaffafah wa huwa laisa binabiyyin. Sam bukan nabi. Tapi khilaf lah. Khilafan li Abil Lais As-Samarqandi wa man wafaqahu. Jadi khilaf. Sam ni khilaf. Nabi kau tidak. Sebuah khidir lah. Dah khidir khilaf. Nabi kau tidak. Wa man wafaqahu. Sam bin Nuh. Maklum. Wasmuhu, nama Nuh sebenarnya Abdul Ghaffar. Kama qalahu jamaah. Sebagaimana berkata oleh satu jemaah. Nuh bin Lamak. Bin Lamak bi fathil mim wa tuqsaru. Wa tuqsaru betul? Wa yuqalu lahu nak cara mana? Lamlak. Ada le dua ke? So. Pas nak cara mana sukun kah pun sukun kan? Lamk. Lamk. Ada. Lamk. Mana tak ada alih. Wa sukunil mim. Wa yuqalu bil kha'i al mu'jamah badalal kaf. Lamk. Gitu dah. Lamk. Tak apa dah. Lamk. Lamak bin mattu syalah. Bin mattu syalah. Biming wa musannatin. To dah to titik dua di atas. Fauqiyah musyaddadah. To tu tasydid. Mattu ada. Madmumah lagi. Mattu syalah. Wa bi wawin sakinah wa shin mu'jamah maftuhah. Wa tuqsaru. Apa maksud waktu saru? Tak payah lagi dia perlu dua kali dah waktu saru ni. Kok tadi lamak dah. Lamak bi fathil mim wa tuqsaru. Baca dengan fathah mim dan di kasrah. Maknanya lamik. Ini dua wajah. Tapi apa dia tak kata bi fathil mim wa kasriha? Bau nasabah dengan fathi itu masdar ke? Bau betul, bau walik agak aku tu. Dah bi fathil mim wa kasriha. Tapi dak bi fathil mim wa tuqsaru. Barangkali nak kata waqad tuqsaru lah. Dah kadang-kadang di kasrah ke jadi lamik. Dah lamik. Ya lah dah. Hak ni mu'jamah maftuhah patu wa tuqsaru. Dah ada wajah wa tuqsaru. Makna baca dengan mattu syilah. Mattu syilah. Hak ni mattu syalah. Mattu syalah. Walam sakinah. Yalah. Kalau kata waqad tuftahu tu berkata jatuh hal dia. Walam sakinah dan lam sakin. Mattu syalkh. Tapi waqad tuftahu au tuqsaru. Kalau ada qad tu memang sedap. Sedap. Ada ke dalam kaedah nahwu hazah qad.
Ada dia. Hazaqat li taklif. Kalau ada kaedah apa kita pakai tu. Wa qad tuftahu au tuksaru. Habis. Faha'un mu'jamah. Apa tu pula? Betul dah. Kha dah. Dah. Dia panggil ha mu'jamah dia. Kita panggil kha mu'jamah ni silap ni. Cara sebut dia. Matu syalah bin khanuh. Bi kha aini mu'jamataini bainahuma. Nun patu fawawun. Baik, sesah dia. Bi wazni amud. Khanuh. Ada. Khanuh bin pula qala Ibnu Ishaq. Waktu kejut kok mana Khanuh bin Ishaq pula ni? Unda gelik. Qala Ibnu Ishaq. Ni min ulama istirah. Min ulama istirah ni. Qala Ibnu Ishaq innahu Khanuh ni Idris. Idris dah sebenarnya. Fima yaz'umuna. Pada barang yang mereka suka lah bila dalilin. Fima yaquluna bila dalilin. Baik, Khanuh bin Yardiyah. Yardiyah bi fathit tahtiyah wa sukunir ra wa bidal muhmalah. Bardiyah Yardiyah bi fathit tahtiyah. Yardiyah bin Mahlayil. Mahlayil bi mim maftuhah fahain sakinah falamin fa'alifin faya aini falam. Baik. Mahlayil bin Qainan bi qaf maftuhah fa musannatin tahtiyah sakinah fanunaini wazan Ja'far. Qainan tu. Qainan bin Yanash. Yanash bitahtiyah fa alifin fanunin maftuhah wa qila maksurah. Tak apalah, Yanish. Fashin mu'jamah wa yuqalu anush. Anush bi hamzah maftuhah wa nun madmumah ba'daha waw wa shin mu'jamah. Anush bin Shis. Shis. Ni Nabi. Bishin mu'jamah. Maksurah. Famusannat tahtiyah. Famusallasah. Baca dengan sa. Wa yuqalu fihi Syiyas. Syiyas bin Adam alaihi salam. Ambil mana? Intaha biziyadati dhabti wa nahwihi min syarhil ujhuri alaiha. Ala apa? Alaiha ala sirah. Alaiha ala sirah. Sirah Zainuddin Al-Iraqi. Ya sirah nabawiyah bagi Zainuddin Al-Iraqi ni ada hasyiah dia. Ada hasyiah, panggil hasyiah Al-Ujhuri. Patut beli kitab ni sebenarnya. Tapi kita ada dalam bentuk PDF. Tu. Kalau kita download tu dua jilid. Tebal-tebal kan. Patut ada kitab ni dah. Banyaklah kakah dalam ni. Habis. Ada alih. Oh ni ada alih. Syiyas. Ada alih tak? Syah Yosa. Ada alih. Ada iya. Ya, ada iya. Ada iya. Syiyas. Ya, ada solat lagi syit. Syayota. Dalam tengok syarah dalam ada sebut. Cukuplah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.